Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan kongsikan macam mana kita nak buat soalan di Google Form menggunakan Google Apps Script. Kita gunakan AI lah. Kita pergi bahagian mikrofon lah. Saya malas nak type. Okey, aku nak buat satu Google Form yang mengandungi soalan multiple choice untuk subjek bahasa Melayu, soalan tata bahasa yang bersesuaian lah. Okey, berikan aku kod Google Apps Script untuk jana ataupun untuk buat soalan tersebut. Okey, kita stop. Okey, kita stop ni, kita buang lah. Okey, kita baca dulu ni. Membuat Google Form, multiple choice, subjek bahasa Melayu, soalan tata bahasa yang bersesuai. Okey, bahasa Melayu kita masukkan tahun 3 contoh. Okey, kemudian kita klik kepada send prompt. Okey, kita tunggu dia bagi prompt. Okey, ni JavaScript, kod Google Apps Script lah. Okey, dah. Seterusnya, kita dah ada ni, kita copy dia punya kod. Copy. Kita masuk dalam Google Form. Google Form. Enter. Okey, kita masuk dalam Google Form. Klik blank. Blank form. Kat sini kita pangkah dulu. Kita akan jana soalan menggunakan Google Apps Script. Okey, klik 3 titik more. Pilih Apps Script. Okey, kat sini kita akan paste script yang dia bagi tadi. Highlight dan kita paste. Okey. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Klik simpan. Okey, kat sini dah ada create apa semua, kita run. Klik create run. Bagi kebenaran terlebih dahulu. Tu kita buat 10 soalan. Nak 20 ke 30 ke. Tak ada masalah sebab AI akan tolong buat. Okey, continue. Okey, dia sedang jana. Dia berikan soalan bersama dengan jawapan. Okey, salah kod. Okey, kita copy semula. Ctrl A, delete semua. Paste baru. Okey, run. Okey, kita tunggu dia. Okey. Ada yang duplicate choice. 84. Okey, kita copy lah yang salah ni. Copy yang salah, kita berikan semula kat dia. Kalau dia bagi arahan salah, kita bagi semula. Send semula. Nanti dia akan betulkan. Soalan 7 ni mempunyai pilihan. Saya suka. Okey. Minta kod yang baru. Kod Google Apps Script yang betul lah. Dia bagi yang salah. Okey, ini yang betul. Okey, copy semula. Copy semula kod Google Apps Script tadi. Kita buang dulu yang ada ni, delete dan kita paste baru. Simpan. Dah simpan, kita run semula. Okey, run. Kadang-kadang dia bagi kod yang salah. Jadi kita kena minta dia betulkan kod yang diberikan. Okey, yang ni dah betul. Jadi nak tengok, kita highlight, kita paste lah. Highlight, edit form ni, copy, ataupun go. Copy, tak sini. Paste.
Okey, ni yang dah siap lah dia buat. Kita boleh tukar semula. Untuk bahasa kuis tata bahasa Melayu tahun 3. Okey, dah siap. Tu 10 markah, 10 soalan. Kalau kita nak tambah lagi, buatlah lebih daripada 10 soalan. Okey, dia dengan ChatGPT tu kita boleh buat soalan lebih pantaslah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.